Great Wall of China. Terletak di bahagian utara China, merentasi wilayah seperti Hebei dan Beijing. Panjang keseluruhan termasuk cabang dan bahagian lama dianggarkan lebih 21,000 kilometer. Sebagai comparison, diameter bulan adalah 3,474 kilometer. Jadi panjang tembok ini hampir bersamaan dengan 6 bulan bersebelahan. Fungsi utama tembok ini ialah sistem pertahanan darat untuk melambatkan atau menghalang serangan puak nomad dari utara, termasuk Xiongnu dan kemudian Mongol. Selain itu, ia berperanan sebagai laluan komunikasi ketenteraan dengan menara pengawal yang menghantar isyarat asap dan api bagi memberi amaran segera tentang pergerakan musuh. Pembinaannya berlangsung lebih 2,000 tahun melalui pelbagai dinasti, tetapi bahagian paling terkenal hari ini ialah bahagian dinasti Ming yang dibina selepas abad ke-14. Tembok ini membantu mengawal laluan perdagangan dan menguruskan pergerakan penduduk di kawasan sempadan. Strukturnya menggunakan batu bata, tanah padat dan kayu, bergantung kepada kawasan. Selepas dinasti Ming runtuh, tembok ini tidak lagi digunakan secara aktif dan perlahan-lahan terbiar. Tetapi serpihan sejarahnya masih menunjukkan skala projek pertahanan terbesar yang pernah direkodkan. Tembok besar China kini berfungsi sebagai tapak sejarah yang mencerminkan strategi ketenteraan dan pentadbiran sempadan China purba. Petra terletak di wilayah selatan Jordan, tersembunyi di dalam lembah sempit yang hanya boleh dimasuki melalui lorong batu sepanjang 1 kilometer yang dikenali sebagai Sikh. Kota ini dibangunkan oleh orang Nabatea dan fungsi utamanya ialah pusat perdagangan yang menghubungkan laluan rempah antara Arab, Mesir dan Mediterranean. Petra juga berfungsi sebagai pusat politik, keagamaan dan penyimpanan air untuk kawasan padang pasir sekeliling. Kota ini mencapai kemuncaknya sekitar abad ke-1 sebelum Masihi sehingga abad ke-1 Masihi, apabila Nabatea menguasai ekonomi kemanian. Selepas Empayar Rom mengambil alih, kepentingan Petra beransur menurun apabila laluan perdagangan berubah. Gempa bumi pada abad ke-4 dan ke-6 merosakkan banyak struktur penting. Bangunannya diukir terus daripada batu pasir merah, termasuk Al-Kasneh dan teater besar. Kolosium terletak di pusat Rom dan dibina antara tahun 72 hingga 80 Masihi semasa pemerintahan Vespasian dan Titus sebagai arena hiburan awam terbesar Empayar Rom. Fungsinya adalah untuk pertarungan gladiator, perburuan haiwan eksotik dan hukuman awam. Susunan tempat duduknya dibahagikan mengikut kelas sosial, bangsawan di bahagian bawah, rakyat biasa di tengah dan golongan miskin serta hamba di bahagian paling atas, menunjukkan sistem sosial Rom yang sangat berhierarki. Bahagian bawah arena, Hypogeum, terdiri daripada rangkaian bilik, lorong, sangkar haiwan dan platform yang diangkat menggunakan sistem lift. Sistem ini digunakan untuk membawa gladiator atau haiwan terus ke permukaan arena. Sistem mekanikal ini membolehkan pengendali mencipta kemunculan mengejut semasa pertunjukan. Hypogeum juga mempunyai saluran air dan bilik persediaan yang digunakan sebelum acara bermula. Struktur utama Kolosium dibina menggunakan konkrit Rom, travertine dan bata dengan rangka gerbang yang mengedarkan beban untuk menampung puluhan ribu penonton. Kolosium mengalami kerosakan akibat beberapa gempa bumi besar dan penjarahan bahan binaan yang digunakan semula untuk gereja, istana dan bangunan lain pada zaman pertengahan. Christ the Redeemer. Patung ini terletak di Rio de Janeiro, Brazil pada ketinggian lebih 700 meter dari aras laut. Fungsi asasnya ialah sebagai monumen budaya dan simbol bandar, bukan tempat ibadat utama. Kedudukannya menjadikannya rujukan visual bagi penduduk dan pelawat kerana ia boleh dilihat dari banyak kawasan di Rio, termasuk Copacabana, Ipanema dan pusat bandar. Pembinaan patung ini bermula pada 1922 dan siap pada 1931 melalui kerjasama jurutera Brazil Heitor da Silva Costa dan pemahat Perancis Paul Landowski. Projek ini dibangunkan sebagai usaha menonjolkan identiti Rio ketika negara memasuki era perindustrian. Bahagian tertentu seperti kepala dan tangan dibentuk di Perancis sebelum dihantar ke Brazil untuk dipasang. Lokasinya yang tinggi menyebabkan struktur ini sering disambar petir dan beberapa kerosakan pada tangan serta kepala perlu dibaiki secara berkala. Akses ke puncak disediakan melalui kereta api gunung yang telah beroperasi sejak tahun 1884, menjadikannya salah satu sistem pengangkutan tertua di Brazil. Selain itu, terdapat laluan pejalan kaki dan lift moden untuk pelawat yang ingin mencapai platform tontonan di tapak patung. Chichen Itza terletak di semenanjung Yucatan, Mexico dan merupakan pusat politik dan keagamaan utama tamadun Maya antara abad ke-7 hingga ke-12. Fungsi utamanya ialah sebagai kota upacara, pusat astronomi dan tempat berkumpul masyarakat Maya untuk ritual besar. Struktur terkenal di sini ialah El Castillo, piramid kukulan yang berfungsi sebagai kalender batu berdasarkan pergerakan matahari. Piramid ini memiliki 365 anak tangga selaras dengan jumlah hari dalam setahun. Kota ini mempunyai ball court terbesar di seluruh kawasan Maya. Kawasan ini digunakan bukan sekadar untuk permainan, tetapi sebagai upacara simbolik yang berkait rapat dengan mitologi penciptaan Maya. Beberapa gambaran pada dinding menunjukkan kepala pemain yang dipenggal, menandakan upacara pengorbanan kemungkinan berlaku selepas perlawanan sebagai
sebahagian daripada ritual keagamaan. Observatory El Caracol pula dibina dengan tingkap yang sejajar dengan pergerakan planet seperti Venus yang merupakan objek penting dalam kalender Maya. Struktur utamanya dibina menggunakan batu kapur, bahan utama yang banyak terdapat di kawasan itu. Chichen Itza merosot selepas perubahan politik dan perubahan laluan perdagangan. Penemuan rangka dan artifak di cenote suci menunjukkan bahawa upacara keagamaan melibatkan penghanyutan persembahan dan korban ke dalam kolam tersebut. Taj Mahal. Taj Mahal terletak di Agra, India dan dibina antara tahun 1632 hingga 1653 sebagai kompleks makam untuk Mumtaz Mahal, isteri Maharaja Shah Jahan. Fungsi utamanya ialah sebagai struktur peringatan dan ruang pengebumian diraja, dan keseluruhan kompleks direka mengikut prinsip simetri ketat yang menjadi ciri seni bina Mughal. Kompleks ini merangkumi taman segi empat bergaya charbagh, kolam refleksi yang diletakkan di tengah sebagai garis penglihatan ke arah bangunan utama. Makam sebenar pasangan diraja tidak berada di tengah bangunan seperti yang kelihatan, tetapi terletak di ruang bawah tanah yang lebih ringkas. Struktur utama dibina menggunakan marmar putih yang dihiasi teknik Pietra Dura untuk membentuk corak bunga dan ayat kaligrafi. 4 menara di sekeliling bangunan condong sedikit keluar sebagai langkah keselamatan agar tidak jatuh ke arah makam sekiranya berlaku gempa. Di kawasan taman, sistem saliran bawah tanah memastikan air dialirkan secara sekata ke sepanjang saluran untuk mengekalkan susunan tumbuhan. Taj Mahal memerlukan penyelenggaraan berkala untuk mengawal kesan pencemaran udara yang boleh menggelapkan marmar. Machu Picchu. Machu Picchu terletak di Pergunungan Andes, Peru. Ketinggiannya adalah sekitar 2,430 meter dari aras laut. Kota ini dibina oleh Tamadun Inca pada abad ke-15 semasa pemerintahan Raja Pachacuti. Fungsi asal Machu Picchu masih diperdebatkan, tetapi kajian arkeologi menunjukkan ia kemungkinan berfungsi sebagai kediaman diraja bermusim, pusat ritual agama dan lokasi penyelidikan pertanian kerana kedudukannya yang terpencil dan kawalan air yang sistematik. Struktur kota ini dibahagikan kepada 2 kawasan utama, zon kediaman dan zon upacara. Kawasan upacara termasuk inti wall tanah, batu matahari dan kuil 3 tingkap yang berkaitan dengan pemantauan pergerakan matahari. Teres-teres pertanian dibina mengelilingi kota untuk mencegah tanah runtuh dan mengoptimumkan pengaliran air. Machu Picchu dibina menggunakan batu granit yang dipotong sehingga sesuai tanpa mortar. Kota ini ditinggalkan pada abad ke-16 selepas penaklukan Sepanyol, tetapi tidak pernah ditemukan penjajah kerana lokasinya yang tersembunyi. Machu Picchu hanya diperkenalkan semula kepada dunia luar pada tahun 1911 oleh Hiram Bingham.